tu kak. Dia cari apa? Namanya screen protector. Jom. Kita nak cek makan. Kau nak makan mana lagi? Dia cakap macam nak cek nasi. Fashionnya dah ada matahari pun panas. Sejuk juga. Okay. Dah masuk kedai tu. Dia nak makan nasi. Ada dah rasa Nusantara. So nak makan nasi sebenarnya. Lepas tu dia kat penuh. Dah rasa 15 minit. So kita pergi round-round dulu kat sini. Cukup masa kita datang balik. Kedai tu. Mari kita pergi kedai tu. Macam mana pun beli tu? Benda tu baru. Bandel je. Wah, lama. Ni kat baju. Baju juga. Ni baju agak murah kat sini. Four season. Dah download dah application. Okay, pusing balik. Dah lapar sebenarnya. Tapi kedai tu penuh pula. Kena tunggu 15 minit. Apa nak buat kat sini? Nampak? Nampak cahaya matahari ni? Kakak? Nampak tak cahaya matahari ni? Nampak cahaya matahari kan? Tak panas langsung. Boleh berjemur. Tengok mulut pun dah tak berasap. Tak efek langsung cahaya matahari ni. Lagi kedai jom. Okey, dia dah dapat satu baju. Aduh, kita je tak dapat lagi. Tengok kak. Sini murah. Yalah nak berbanding kat Malaysia kan. Kalau sini baju panas dapat dalam 100, 180, 190 tu kira murah lah. Sebab kita kat Malaysia pun. Kalau kat Malaysia nasi putih, terus ayam penyet. Dua-duanya. Ayam penyet satu saja. Satu akak tu. Saya dua set je. Gimana? Nasi goreng ayam bakar. Nasi goreng ayam bakar, nasi putih ayam penyet. Nasi putih ayam penyet. Cuma tambah nasi putih saja satu. Oh ya. Nasi lebih. Betul, tolong, betul. Betul. Jumpa dia Fatul. Oh, anak sibuk. Jalan tak? So, nak pergi kedai ni jap. Oh, Kak Ki excited nak masuk kedai ni. Tahu ni, kena mainan ni, tahu. Kena excited tu. Sejuk Allah. Dah kak, tutup. Dia lagi kat atas. Tinggi je tangga dia. Jom. Kirim anak-anak, kirim. Mana tak ada benda. Kirim macam-macam. Tangga mama. Comel. Berapa? RM35,000. Dah RM106. Yang kerja kat sini ada lagi kak? Ni lagi? Buy one free one? Kak 15 kak? Kalau 15? 12. Boleh info mama. Jauh dah sikit. Kau daripada semalam mama cakap kosongkan telefon. Dah. Kosongkan. Dah kosongkan banyak. Shopping. Oh ni cantik. Tak ada bandel lah. Bandel cantik.
on your right. You can trim. Mana purple? Ni. Putih kotor. Kalau untuk L ambil warna gelap sikit. Boleh letak kat beg. Oh ni besar sikit dia. Gigi dia mencari. Gigi untuk L. Dia pilih. Okey, pilih pergi jahit. Dia pergi jahit. Tu boleh pilih lah apa stiker kita nak. Menarik kan? Ni pun boleh. Terus pun boleh. Lepas tu kita jahit. Staff dia akan jahit kat sini. Kan? Pasti gitu aja. Okey dah Kak. Sengit je. Gak usah yang ni jauh. Okey. Yang ni jauh. Kena aja. Nak cepatlah Kak. Kau bukan ada banyak beg ke? Beli stiker, lepas tu tempah baju. So kita pilih. Kita pilih mana Nak yang tulis kita nama, nak. nak Kita tulis pilih nama mana yang papa kita tu nak. Mai. Ayu. Tu bakal Kan buku. bos. Jangan halal. Kakak. RM8,000 mah. Ni lah Fatul cakap gula-gula tu. Nak ni ke? Dahulu. Mana? Dahulu mana boleh masuk. Mana benda pelik-pelik. Kan memang benar rasa lah. Kita keluar set balik Kita keluar ni set balik Straight je. Cheese Ha. Cheese cream. Video lah. Corn cheese pizza. Kita ambil itulah. Corn cheese pizza. Ataupun cheese lah. Cheese custard lah. Cheese je lah. Cheese custard cream. Nak berapa? Satu, dua? Satu je lah. Dua. Ni coklat cheese. Sana. Anak dah ada. Corn cheese pizza. Pulang ng tuna be. Kalau cheese boleh ke mah cheese? Oh lah tu. Para nag-video tayo. Kasi mahaba. Ah tu. Nah strawberry lebih tak? Boleh ni. Okay guys. Nak balik, tak tahan, tak sempat nak makan kat sini sebab terlalu sejuk. Nak makan kat hotel. Jom. Jom balik. Jom balik. Terusannya kek. Terus. Mi honsok.